Durian. Durian. Lebat. Ya. Pukul 11 malam. Cari durian. 10 biji, geng. Durian malam-malam. Malam-malam cari durian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-10 dah makan dah. Ini 1 biji, geng. 1 biji. Aduh, kecil, geng. Baru 1 biji ni. Kecil sekejap. Cari lagi, geng. Mana ni? Ada bau kuat. Tapi durian tidak nampak. Oh, sana 1 biji. Tuh. Ni besar ni, geng. Ini memang boleh tahan besar. Jarang ada besar ni. Selalu kecil-kecil sekejap. Tuh 1 biji lagi, geng. Dekat kelapa. Tuh, atas pokok kelapa sawit. Okay, saya ambil, geng. Saya hantar ini dulu. Oh, ini besar, geng. Satu biji tadi atas pokok kelapa sawit tu. Mau pergi jolok dah, geng. Baru dapat jatuh tu. Nah, kena makan tupai lagi tu. Ke pokok dah tupai tidak makan. Ke kelapa sawit ni pula tupai makan. Okey. Ini 1 biji lagi. Ini pun 1 biji. Saya suka cari durian ini sebab isi dia tidak tebal. Tetapi dia punya manis tu, geng. Sangat-sangat manis. Sebab tu saya suka cari durian ni. Berbanding durian lain. Durian lain isi dia tebal. Tapi dia punya manis tu kurang sedikit berbanding ini. Oke, kita cari lagi, geng. 1 lagi. Ini 1. Ini 1 lagi. Tanggal. Tak ada pemegang. 1 biji tak ada pemegang. Cari durian. Sana 1 lagi. Ini pun boleh tahan besar. Semua ni tak ada pemegang. Aduh. Tahan besar. Okey lah, geng. Ada beberapa biji. Saiz boleh tahan besar juga. Oh, sana 1 lagi ya. Tengok. Menyelit sana. Tak apa. Nanti kita ambil sebab tu susah sikit mau ambil. 2 biji jatuh ke pokok sawit tu tadi, geng. Ingatkan 1 biji. Tapi ada 2. Mana 1
satu lagi dekat pokok sawit tadi. Kita ambil dia. Pokok sawit. Memang sesa banyak jatuh dekat sini. Tengok kesan dia pun sudah tahu. Mana ada tadi? Ini dia. Cincun ke sini. Hampir tak nampak. Ini pun okey juga saiz dia. Tidak kecil sangat. Tu hari bila tu hari. Beberapa hari lepas saya dapat tu memang saiz kecil-kecil sejak. Tidak besar. Walaupun saya dapat banyak lah. Ini irisnya okey sikit. Alright. Sekarang kita cari bahagian sini. Oh, ini satu biji kita dah nampak. Iya. Saiz pun okey juga. Oh. Pagi ni saiz okey-okey semua, geng. Selesai yang besar-besar ni dah jatuh lambat sikit berbanding yang kecil-kecil tu. Mungkin dulu awal-awal jatuh kecil-kecil tu. Dia jatuh kecil-kecil awal-awal tu. Ni lalas akhir-akhir ini mungkin dia yang besar-besar sikit lagi jatuh. Mungkin yang besar-besar ni lambat sikit mau jatuh. Saya cari dulu, geng. Mungkin masih ada. Kita tidak nampak. Serasa tak ada lagi tu kan. Mungkin ini saja. Tidak banyak. Itu berapa biji semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biji saja, geng. Ayo, tidak banyak. Mungkin sudah mau habis sudah, geng. Kecil.